air bagi sebuah tong besar dan tong kecil. Yang ini, dia punya soalan, dia tak boleh guna kaedah matriks. Tak boleh guna kaedah matriks. Awak guna kaedah matriks salah. Walaupun jawapan tu betul, kaedah matriks tak boleh digunakan. Satu lagi soalan dia tak boleh guna kaedah penghapusan penggantian. Mesti guna kaedah matriks. So, dekat sini, 3 tong besar. Okay, 3 tong besar ni adalah 3 besar tambah 2 kecil dapat 860. Ni 2 besar tambah 4 kecil sama dengan 920. Okey, kemudian kita buat persamaan serentak. Jadi yang ni kita dah dengan 2 lah. Yang ni awak tak ada masalah saya rasa. Awak boleh buat 6B tambah 4K sama dengan 860 darat 2. 1720. Jadi kita tolakkan saja. Negatif 4B. Sini dapat 800. Negatif. B sama dengan 200. K dia sama dengan berapa? Masukkan dekat 2 darab 200. Ni B. Tambah 4. K tambah 4. K sama dengan 920. So K berapa? 130. Habis.